stesen 18 Ipoh. Jadi rumah ini berdekatan dengan stesen 18 cuma 5 minit, berdekatan dengan hotel cuma 5 minit dan banyak lagi kemudahan lain. Jadi saiz rumah ini ialah 20x75, memang besar. Sekarang ni kita berada di bahagian porch dia. Jadi kita boleh lihat porch dia ni boleh muat dalam 2 kereta. Okey, mari kita masuk ke dalam. Jadi kita boleh lihat di sini ada ruang tamu dia. Ruang tamu dia memang luas lah. Boleh letak banyak sitting area. Sini boleh letak television. Sini boleh letak tempat duduk. Jadi untuk rumah ni dia ada 4 bilik, 4 bilik air. Di sini di bawah ada 1 bilik. Jadi memang mudah lah, dekat dengan dapur. Dan bilik ni juga ada insert bathroom sendiri. Ada store di bahagian bawah di sini untuk storage dan barang-barang lagi. Ini ada dry kitchen dia. Yang ada sinki, dia ada sinki dengan adanya countertop. Jadi ini ialah work kitchen dia. Jadi memang dah siap extend lah. Tapi dia masih ada lagi ruangan di belakang. Okay, sekarang mari kita lihat di atas. Jadi di atas ni kita tengok dia ada ruangan sikit di sini. Boleh letak barang dan ada sikit area lah di sini. Okey, ni bilik pertama dia di atas ni. Jadi bilik ni memang luas lah. Boleh muat king size bed atau queen size bed pun boleh. Storage dan letak almari pun memang sesuai lah. Ini dia ada bathroom sendiri. Kemudian ini ialah bilik ketiga dia. Bilik ketiga ni boleh muat dalam queen size bed ataupun ada dekat office pun boleh. Ada pemandangan yang bagus dan pencahayaan yang bagus juga. Dan bilik ni juga ada insert bathroom dia sendiri. Ini ialah master bedroom dia. Okey, dia boleh ada masalah luas dan sangat cantik lah. Pencahayaan pun bagus. Dan boleh buat king bed dan banyak lagi storage. Dan dia ada juga insert bathroom dia. Rumah ini juga ada balkoni dia. Yang luas lah. Yang memang luas dan kita boleh duduk-duduk lah di sini. Jadi kita tengok rumah yang tadi. Dia memang cantik. Dia ada 4 bilik air dengan ukuran saiz dia 20x75 kaki. Minat boleh hubungi saya sekarang.